Selamat datang ke kupasan kita. Okey, hubungan AS-China ni memang selalu jadi tajuk besar lah kan. Pengaruh dia merata-rata, ekonomi global, politik serantau, semualah. Betul tu. Memang isu yang tak pernah lapuk. Tapi hari ni, kita nak tengok dari satu sudut yang spesifik sikit. Kita nak faham melalui komuniti China-Amerika. Macam mana peranan diorang? Ni berdasarkan bahan-bahan yang kita dah kaji bersama. Ya. Sumber-sumber ni bawa kita tengok satu persimpangan yang menarik. Antara identiti, diplomasi, pengaruh. Kan? Selalu kita cakap pasal hubungan antara negara je. Tapi kali ni, kita tengok macam mana satu komuniti diaspora ni dengan sejarah dia, cabaran dia, sumbangan dia. Boleh duduk betul-betul kat tengah dinamik dua kuasa besar dunia ni. Pengalaman diorang ni bukan sekadar cermin hubungan AS-China tau. Tapi boleh jadi faktor yang mempengaruhi juga. Tepat sekali. Okey, jom kita mula dengan sejarah dan budaya dululah. Sumber kita ada sebut pasal sejarah panjang komuniti ni kan, mula sejak zaman Gold Rush lagi. Ya, itu antara gelombang awal penghijrahan besar dari China ke AS, pertengahan abad ke-19 dulu. Dan sekarang ni, komuniti ni dah pelbagai sangat. Kira-kira 1/3 lahir kat AS, 40% lagi membesar kat sana. Jadi, diorang ada dui bahasa, dui budaya. Ini mesti bagi peranan unik lah sebagai jambatan budaya kan? Memang, keupayaan nak faham dua-dua dunia budaya ni satu aset besar. Diorang boleh jadi macam penterjemah nuansa. Tolong kurangkan salah faham. Tapi, mesti ada cabaran juga kan? Betul. Peranan ni datang dengan cabaran dia. Sumber kita ada highlight pasal sentimen anti-Asia yang naik mendadak tu. Lagi-lagi masa pandemik. Ada data dari Stop AAP Hate tu kan? Platform yang rekod insiden kebencian tu. Ya, data tu tunjuk hampir separuh kes yang dilaporkan tu sasarannya etnik Cina. Ini bukan nombor je tau. Ia efek kehidupan harian diorang. Mungkin efek juga keupayaan diorang nak jadi jambatan budaya secara terbuka. Itu poin penting tu. Macam mana agaknya sentimen negatif ni secara langsung efek peranan jambatan budaya tu? Diorang jadi lebih teragak-agak ke nak tonjolkan warisan dui budaya tu? Itu sangat mungkinlah. Bila identiti kita dipolitikkan atau jadi sasaran benci, mesti ada rasa takut. Boleh buat orang atau komuniti tu macam tarik diri sikit. Jadi lagi susah nak bina persefahaman lah ya, kalau satu pihak dah dipandang syakwa sangka sebab asal-usul etnik je? Tepat. Ini tunjuk macam mana isu domestik macam perkauman ni boleh ada kesan dekat hubungan antarabangsa. Benda tu berkait. Menariknya, cabaran budaya ni nampak berkait rapat juga dengan peranan ekonomi diorang. Sumber kita tunjuk ada sumbangan besar komuniti China-Amerika ni dalam sains teknologi, perniagaan. Ya, sumbangan tu memang signifikan. Ada kajian Wagner tu kan, dia cakap pasal aliran masuk profesional, sarjana berketurunan Cina ke AS. Diorang ni sumbang terus pada inovasi, pertumbuhan ekonomi. Jaringan bisnes diorang pun disebut juga macam pemudah cara penting untuk hubungan ekonomi rentas spesifik. Memang tak dapat dinafikanlah sumbangan ekonomi tu. Tapi kat sini kita nampak satu lagi kontras yang menarik. Macam dalam kajian Pew Research tu. Badan Pemikir Bebas tu kan yang banyak buat survey? Ya. Kajian diorang dapati majoriti besar rakyat Amerika, 82%, rasa China ada pengaruh ekonomi yang sangat besar ke atas AS. Dan sebahagian besar diorang, 79%, tengok pengaruh ni secara negatif. Lagi-lagi orang tua dan Republican. Jadi, ada jurang persepsi yang besar kat sinilah. Satu pihak, kita ada sumbangan real individu dan bisnes China-Amerika pada ekonomi AS. Tapi kat pihak lain pula, ada persepsi umum yang negatif terhadap pengaruh ekonomi China secara keseluruhan. Persepsi negatif yang umum ni, walaupun target dia negara China, mesti ada tempias pada komuniti China-Amerika dalam peranan ekonomi diorang kat AS kan? Mungkin wujud syak sangka, halangan tambahan. Betul tu. Ia wujudkan satu suasana yang kompleks lah. Sumbangan ekonomi diorang mungkin tak dihargai sepenuhnya. Atau lagi teruk, dilihat melalui lensa geopolitik yang penuh curiga. Sebab tu penting untuk kita bezakan kan antara dasar negara China dengan tindakan dan sumbangan individu China-Amerika di AS. Kena ada perbincangan yang lebih bernuansa sikit. Memang perlu. Supaya tak pukul rata semua.
Semua ni warisan budaya, sumbangan ekonomi, cabaran persepsi, sentimen anti-Asia bawa kita kepada macam mana komuniti ni bergerak dalam politik AS. Populasi diorang sekarang dah 5.5 juta kan? 1.7% populasi AS. Dan salah satu kumpulan pengundi yang paling cepat berkembang, penglibatan politik diorang ni pun satu lagi aspek yang menarik. Ada kajian oleh Lin dan rakan-rakan tu kan? Yang sumber kita rujuk? Ya. Kajian tu tunjuk faktor macam tahap pendidikan, pendapatan dan penting juga sejauh mana parti politik atau organisasi sivil hubungi diorang. Semua ni pengaruh tahap penyertaan politik. Maksudnya kalau diorang rasa persekitaran politik tu lebih inklusif, suara didengari? Penglibatan diorang cenderung meningkat lah. Rasa lebih diterima, lebih nak ambil bahagian. Walaupun pandangan politik diorang pelbagai, macam mana-mana kumpulan besar lain juga, sumber ada sebut pasal kecenderungan umum ramai yang sokong hubungan AS China yang lebih stabil, lebih konstruktif. Logik lah tu. Sebab ramai yang ada ikatan keluarga, budaya atau bisnes merentas spesifik. Kepentingan peribadi dan komuniti diorang banyak terikat dengan kestabilan hubungan dua hala ni. Ini jadikan diorang satu suara yang unik lah. Potensi penting dalam perdebatan dasar luar AS terhadap China, walaupun mungkin pandangan dalaman diorang berbeza-beza pasal cara terbaik nak capai kestabilan tu. Betul, kepelbagaian tu wujud dalam komuniti tu sendiri juga. Jadi, lepas kita teliti semua sumber ni, jelaslah kan, komuniti China Amerika ni bukan sekadar pemerhati dalam hubungan AS China. Diorang ni peserta aktif, jambatan budaya, enjin ekonomi, suara politik yang makin penting. Tapi, pada masa sama, terdedah juga pada tekanan geopolitik dan prasangka domestik. Jadi, nak faham dinamik AS China sepenuhnya, kita kena iktiraf peranan dan cabaran diorang ni. Betul, kompleks tapi sangat penting untuk difahami. Dan ini bawa kita pada satu soalan lanjutan lah untuk anda fikirkan. Dengan kedudukan unik diorang ni, di persimpangan dua kuasa besar, dan dengan ketegangan geopolitik yang tak menentu sekarang. Macam mana agaknya kelbagaian pandangan dalaman dalam komuniti China Amerika tu sendiri, beza generasi, asal-usul dari China atau Taiwan, fahaman politik berbeza, macam mana semua ni secara kolektif mungkin akan bentuk atau pengaruhi hala tuju masa depan hubungan AS China. Wah, itu soalan yang menarik tu. Sesuatu untuk kita semua renungkan. Satu aspek yang pasti akan terus berkembang dan menarik untuk diperhatikan.